Seorang pekebun warga emas yang ditahan semalam 19 April selepas disyaki menembak mati 3 individu di sebuah restoran di Taman Kota Jaya, Kota Tinggi direman 7 hari sehingga Ahad depan. Perintah reman yang berkuat kuasa pada 20 April dikeluarkan Magistrate Nur Khalida Farhana Abu Bakar selepas membenarkan permohonan dibuat Ketua Bahagian Siasatan Jenayah Ibu Pejabat Polis Daerah IPD Kota Tinggi yang juga pegawai penyiasat kes Assistant Superintendent Nur Azizi Izzam. Tempoh reman itu diberikan bagi membolehkan siasatan lanjut dibuat ke atas suspek lelaki tempatan berusia 71 tahun itu mengikut Seksyen 302 Kanun Keseksaan kerana membunuh. Suspek yang tiba di perkarangan mahkamah kira-kira jam 9 pagi tadi diiringi anggota polis dari IPD Kota Tinggi. Semalam Ketua Polis Johor Datuk Abdul Rahman Arshad dilaporkan berkata polis tidak menolak kemungkinan motif suspek melepaskan tembakan sehingga menyebabkan 2 lelaki tempatan dan seorang wanita Vietnam maut adalah disebabkan hutang peribadi.